Wow, I got one. Please clap. Saya harap tak plot twist lah. Khas untuk awak, Rina. Sekejap, saya nak usah mata seorang-seorang. Awak jangan berdebar tau, waktu saya baca ni. Bagi. You ah. Tolong jangan plot twist. Saya tak pandai tulis ayat bunga-bunga macam dalam drama. Tapi kalau bab ingat awak memang automatik. Tak perlu skrip pun. Kadang-kadang saya terfikir, awak ni manusia ke wifi? Sebab bila dekat dengan awak, hidup saya terus connected. Dah laju je rasa bahagia. Awak rasa ayat macam ni sesuai bagi dekat siapa? Dekat anak awak ke? Dekat awak ke? Saya rasa tak kot. Kalau ayat untuk awak, terima kasih untuk segalanya. Harum semerbak bunga melati, jauh diminta, dengan di hati. Kenangan dibina sudah diingati. Semoga awak kekal bahagia, kekal berjaya nanti. Okay, itu je. Ui, macam ayat perpisahan je ni. Saya tak tahulah, tapi kalau tengok Kau cam tulisan? Kalau tengok tulisan saya macam cam. Tapi saya tak naklah berharap. Dah merah, betul lah, dah merah. Sama warna dengan baju lah. Aku teringat baju ni. Baju ni generasi. Okey, terima kasih. 3 surat untuk anda. Plot twist lagi ya. Saya baca yang pertama boleh? Boleh. Atau abang nak baca kan? Sebab saya banyak sangat, saya rasa macam bazir masa ke? Aku baca satu. Uish. Agresif ni. Kepada pemain bola terbaik AIT, daripada insan biasa yang tidak pernah dipandang sesiapa. Hai jejaka paling manis dalam AIT. Saya nak awak tahu, waktu awak baca surat ini, mata saya sedang melihat awak. Susah untuk saya lupakan awak sebab awak asyik lalu FYP saya je. Awak mungkin tak dapat buat saya jatuh cinta, tapi awak susah untuk dilupakan. Antara perkara yang paling berharga sepanjang saya di sini adalah melihat awak tersenyum. Antara perkara yang tak suka adalah apabila office ni panas sebab kehadiran awak yang terlalu hot. Baik. Yang sebab aircon nanti. Bukan sebab aircon ni. Tak susah untuk melihat awak dengan orang lain, tapi sakit apabila bukan saya di sisi awak. Kalau saya dan awak, saya janji akan sentiasa komit dan utamakan awak. You are the star and always be my star. Jika Alif bagi pilihan hadiah, apa yang paling saya mahukan? Saya nak awak. Awak dan awak. Agresif siut dia ni. Siapa pun partner awak nanti, tolong jaga kanda seperti menatang minyak yang penuh. Jangan sakitkan hati dia sebab diri dia sangat bermakna. Hai, Assalamualaikum awak. Kita memang tak pernah berpartner. Okay. Cuma saya terbuka hari ini untuk bagi surat ni dekat awak. Walaupun awak baru balik, tapi saya dah lama nak cuba berpartner dengan awak. Balik dari mana? Saya harap bila saya berpartner dengan awak, awak boleh tunjuk ajar saya sebab saya nampak awak seorang yang rajin. Yes, it's me. Baik hati. Yes, it's me. Berbakat. Yes, it's me. Kreatif. Sometimes. Mungkin sebelum ni saya tak pernah berpartner dengan awak. Mana tahu dengan partnership kali ni bersama dengan awak, kita boleh cipta satu kenangan. Fenomena bersama. Selepas Kanda baca surat ini, boleh lepaskan kepada Pak Ustaz Botak, Irfan Daniel daripada Gadis Manis. Wow. So, sama tim ni, adik baru perasan yang adik tak pernah lagi berpeluang bercakap dengan abang. Hai.
Adik tak dapat nak janjikan bulan atau bintang. Tapi kalau kita berpeluang, kita adakan bersama untuk konten nyanyi, abang kan dah tenang. Adik ada untuk abang. Kita sapu rata. Sebab apa yang adik percaya, adik tak mencari yang sempurna. Adik yakin yang kita boleh sempurnakan apa yang ada. Adik ada pantun special untuk abang Kanda. Bulan purnama bersinar terang, ditemani bintang di langit tinggi. Kalau abang datang menjadi seseorang, hidup adik akan tersenyum kembali. Walaupun macam mustahil, adik harap ada cara untuk cerita kita berbunga. Sah kuasa Najlah. Ada.